Hukum sebenar merokok pada zaman ni, weed bagaimana pula? Gini ulama khilaf, ada kata makruh, ada kata haram. Nah, kalau benda tu tak perlu sangat kurang ke. Kalau benda tu sebab apa? Sebab ada kata dak benda ni membahayakan kesihatan. Gini, kalau kita yakin dia membahayakan kesihatan baru haram. Okey, misalnya orang isap rokok. Serak sekali. Bahaya dah ke dak? Oh, dak bahaya lagi. Berapa batal baru jadi bahaya? 10 batal. 10 batal baru haram. 9 batal tak haram lagi. Gitu ulama kata. Nah, jangan gaduh. Sebab apa? Kalulah benda itu semata-mata tu jadi haram, okey, makan gula tu haram dah. Apa kita kecil manis saja. Tak boleh makan gula. Jerit buat kita tu email. Haram makan gula. Allah nyanyi ambon. Bunyi gula. Muka lain yang boleh tinggal lagi kalau gula gak. Patu mudarat bahaya kata tu email. Haram tu email makan gula. Tak boleh Nama tak boleh kau. Siap jerit pula tu email. Hak tu kita kata ulama ni bijak juga bab hukum hakam. Jangan buat terbolah. Ulama ni halu. Ada sebab tu jadi khilaf tu, tak jadi muktamad tu. Ada kata haram, ada kata makruh. Jadi bagi orang tak merokok lagi, tak usah merokok lah, tak ada pedoh. Baik makan nasi kau gawe dia nah. Tapi kalau hak lekat dah jadi gia dah. Kalau rasa boleh tinggal, tinggal. Gitulah benda macam biru-biru masuk ulama kata sia-sia. Ambil piti 10 riyal, cucu bakar bazir lagu tu lah ulama kata. Sebab apa? Sebab hatta ahli perubatan pun tak boleh nak pastikan berapa batal baru bahaya nah. Vape pun sama nah. Kita nak makan, nak seduk vape kau, nak seduk pala gas kau ikutlah. Jadi kita nak kata kalau ni kita tak boleh nak ikut. Macam-macam nyoreko pok ni, macam-macam. Pala paik lah macam-macam. Sekarang biasa.